Wah, hai kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terbang tinggi si burung merpati, hinggap seketika di dahan jati. Buku dibaca menambah ilmu di hati. Marilah kita berkongsi inspirasi. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Rana Sofia binti Muhammad Nasrul Helmi, berumur 8 tahun, bersekolah di Sekolah Rendah Arab Jaim Batan 3 Timur dengan kod sekolah MCT 2002. Hari ini saya akan berkongsi tentang sebuah tajuk yang bernama Bully. Buku ini diterbitkan pada 2018 oleh PTS Media Group Sendirian Berhad di negeri Selangor dan mempunyai 180 halaman bercetak. Buku ini mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Aisyah Sofia, seorang murid yang bijak dan baik hati. Dia baru sahaja berpindah ke sekolah yang baru. Dia bimbang untuk menyesuaikan diri. Mujurlah dia bertemu dengan Amirah, seorang sahabat yang baik hati dan penyayang, yang membantunya berasa lebih selesa. Selain itu, Aisyah juga berkenalan dengan Nabilah, seorang pelajar yang pemalu tetapi berubah menjadi peramah selepas mengenali Aisyah. Tetapi kegembiraan Aisyah tidaklah terlalu lama kerana Aisyah menyedari bahawa budaya buli berlaku di dalam kalangan pelajar. Dua orang murid lelaki bernama Ali dan Abu sering mengganggu murid lain. Suatu hari, Aisyah terkejut apabila menjumpai ular mainan di dalam beg sekolahnya. Dengan segera, Aisyah membuangnya ke dalam tong sampah. Namun, Ali marah kerana ular itu sebenarnya miliknya. Perkara itu menyebabkan Aisyah berasa sedih dan keliru. Setelah pulang ke rumah, Aisyah berkongsi kisah itu dengan neneknya, Saloma. Neneknya menasihatinya bahawa mungkin Ali dan Abu hanya bergurau, tetapi dengan caranya yang agak keterlaluan. Tanpa diduga, Ali dan Abu memohon maaf kepada Aisyah. Dan Aisyah dengan hati yang ikhlas memaafkan mereka, tetapi memberi amaran bahawa dia tidak akan teragak-agak melaporkan kepada guru sekiranya perkara itu berulang lagi. Tuntasnya, kawan-kawan, buku ini memberikan banyak pengajaran untuk kita semua yang mengajar kita tentang keberanian untuk bersuara, kepentingan persahabatan serta nilai keadilan. Kisah ini juga menunjukkan bahawa buli bukan perkara remeh dan setiap perbuatan kita akan membawa akibat tersendiri. Sebagai pelajar, kita harus menghormati antara satu sama lain, tidak membuli dan berani menegakkan kebenaran. Jika kita menjadi mangsa buli, jangan berdiam diri. Laporkan kepada guru atau orang dewasa yang boleh membantu kita. Saya sangat menggalakkan semua pelajar membaca buku ini kerana ia penuh dengan nilai murni dan pengajaran berharga. Sekian sahaja perkongsian saya. Semoga buku ini memberi manfaat kepada semua. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pohon mangga di tepi titi, tempat persinggahan burung kenari. Jadi ilmu yang baik kita hayati, jadi pedoman sepanjang hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kawan-kawan.